لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hampir 12,000 kanak-kanak berusia 6 tahun dari seluruh negara menyertai program Haji Cilik Mega 2025 yang diadakan hari ini dan esok. Program anjuran Little Calypso International Sdn Bhd itu sekaligus mencipta rekod penyertaan terbesar dalam sejarah penganjuran program ibadah haji kanak-kanak di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Roslan Nordin berkata, program itu juga bakal dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai penyertaan terbesar kanak-kanak dalam program haji simulasi. Ujar Datuk Roslan, program yang berlangsung selama 2 hari itu melibatkan lebih 400 tadika Little Calypso dari seluruh negara. Mega Little Hajj 2025 yang dianjurkan oleh Little Calypso International Sdn Bhd bertujuan untuk menanamkan kepada anak-anak generasi baru ini rasa keagungan setiap perintah-perintah Allah yang dalam rukun iman, rukun Islam, khususnya dalam Little Hajj ini perintah rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadah haji. Dan melalui kaedah project based learning, sejak sebulan sebelum acara kemuncak pada hari ini, anak-anak ini telah didedahkan tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan haji, yang dalam itu ada elemen-elemen pembelajaran yang sesuai untuk spiritual mereka, untuk intelektual mereka, untuk fizikal mereka, untuk emosi dan sosial mereka, dan menggabungkan pelbagai tunjang-tunjang pelajaran. Di samping tunjang kerohanian, ada tunjang bahasa, tunjang matematik, sains, art and craft dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas program Haji Cilik Mega 2025 peringkat negeri Perak di Masjid Sultan Azlan Shah di Ipoh hari ini. Menurut Datuk Roslan, program Haji Cilik Mega itu juga diadakan dengan objektif memperkenalkan ibadah haji sebagai satu pendekatan pendidikan bersepadu kepada kanak-kanak seawal usia. Ujarnya, program kali ke-12 itu bukan hanya bertujuan memberi pengetahuan kepada anak-anak kecil mengenai ibadah haji, tetapi juga mengajar mereka kebesaran ibadah itu. Jelas beliau, seramai 1,300 guru bertindak sebagai mutawif membimbing para peserta program terbabit. Majlis kemuncak katanya akan berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan esok.